dalam pendidikan makin berkembang pesat. Hari ini, ada smart board yang boleh bantu pelajar untuk belajar secara interaktif. Aplikasi AI pula boleh menyesuaikan pembelajaran mengikut tahap kefahaman. Tapi, adakah teknologi ini benar-benar membantu? Dan yang paling penting, adakah data kita selamat? Dalam segmen kali ini, kita akan bawakan pakar yang akan membincangkan tentang AI dalam pendidikan. Nak tahu siapa mereka? Tunggu! Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang mudah orang kata dalam penyimpanan data ataupun maklumat. Okey, bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Cik Hana. Apa khabar Cik Hana? Cik Hana, di sebelah Cik Hana kan? Nampak tak? Okey, bila saya cakap tentang pengenalan topik pengumpulan data ataupun perincian maklumat lah tentang diri kita. Contohnya, apakah robot yang berada di sebelah Cik Hana ni kan, fungsi dia berada di sini. Okey, so yang ni dipanggil STARS, nama singkatan dia, tapi nama panjang dia adalah Smart Time Attendance Recording System, di mana dia adalah merupakan satu alat komputeran yang boleh menyimpan data attendance, orang yang kehadiran. Baik. Kehadiran tu kita boleh cakap macam kalau diletakkan di sekolah ke, pejabat. Betul. Boleh sangatlah. Boleh. Sebab kalau katakanlah contoh kehadiran yang saya selalu dekat dengan kita kan, sebagai pernah bersekolah, pernah bekerja, kalau di sekolah tu kena letak tulis nama kan. Kalau dekat pejabat pula ada punchcard. Betul. Jadi sekarang ni apa beza dia dengan alat kepintaran yang kita ada ni sana? Beza ni dari segi betapa mudahnya nak guna yang ni. Baik. Sebab kalau punchcard pun kita kena masukkan kad, dan dia akan bunyi. Tapi kalau data lama merah, so yang ni just cara dia, kita berdiri depan dia. Sebab dia dah simpan data muka kita macam mana, dia dah, orang kata dah kenali lah siapa yang dia scan tu, and dia akan terus simpan maklumat tu dalam sebuah sistem. And then just tunjuk muka dia, senang cerita tunjuk muka je, data tu terus ada dah dalam sistem orang. Sistem ni sistem kan. Jadi baiklah, maksudnya di sini adalah ini juga AI, sistem AI ataupun kecerdasan buatan ini diterapkan. Antara fungsi lain ada lagi tak? Antara fungsi lain, kalau yang AI tu saya akan mention dari segi sebab dia menggunakan kecekapan face recognition, pengesaman muka. So and then lagi satu, kalau contohlah bukan setakat attendance, pergi ke office ke atau tempat kerja dan sebagainya, tapi contoh macam saya pergi event, saya pergi mana-mana yang memerlukan kita buat pendaftaran kan, registration kan. So kita gunakan ni je untuk register diri kita, tak perlu lagi macam contoh nak QR ke apa ke. So lebih jika kita ceritakan mengenai data pelajar itu sendiri, sememangnya risiko boleh terjadi sekiranya tidak dikumpulkan dan tidak dilindungi dengan baik. So jadinya untuk di Malaysia, jika kita lihat, kita mempunyai data perlindungan data peribadi, di mana dari segi pelaksanaan, kesedaran dan pemantauan ini perlu dipatuhi. Dan juga kita boleh lihat melalui UNESCO polisi 8 yang menyentuh aspek pendidikan dan penyelidikan, di mana sekiranya pihak institusi ini menggunakan sistem AI, ia perlulah dengan telus dari segi bagaimana algoritma itu digunakan, dan kena mematuhi data privacy policy, dan juga sekiranya ini semua adalah untuk mengurangkan risiko penyalahgunaan data. Baiklah. Apabila kita mengatakan tentang privacy data dan keselamatan ini semua kan, apakah sarana langkah-langkah yang boleh dilakukan agar AI ini boleh dimanfaatkan secara optimum, Cik Atira? Untuk memanfaatkan AI secara optimum, pertama sekali langkah-langkah yang paling utama adalah dari pihak guru itu sendiri lebih perlu diberi kursus, bengkel, dan juga melalui kerjasama pihak institusi pengajian tinggi, dan juga
untuk mengoptimumkan AI dalam pendidikan, institusi pengajian tinggi dengan kerjasama syarikat teknologi boleh membangun sistem AI yang juga yang berfokus kepada konteks kajian Malaysia. Dan seterusnya, kajian atau maklum balas secara berkala untuk perlulah dikumpulkan untuk mengetahui apa yang perlu ditambah baik untuk mengoptimumkan AI dalam pendidikan. Pengumpulan data semestinya kalau maklum balas pun kita nak tengok juga pengguna yang menggunakan AI tu, pasti mereka ada pengalaman mereka sendiri. Apakah maklum balas mereka, sama ada apa aspek yang perlu ditambah baik atau apa yang perlu difokuskan seterusnya. Maksudnya kita memang ada tahap-tahap dan langkah-langkah untuk mengoptimumkan AI itu sendiri. Ya, betul. Khususnya di Malaysia. AI atau kecerdasan buatan ini bukan sekadar alat, tapi cabaran. Bukan sekadar memudahkan, tapi mengubah. Pendidikan kini di persimpangan menguasai teknologi atau dikuasai teknologi. Kita boleh memanfaatkan AI untuk memperkasakan ilmu, mahupun biarkan ia mengambil alih tanpa arah. Pilih dengan bijak. Sampai di sini sahaja Fak bersama dengan anda semua. Sehingga ke saat ini, banyak sangat yang Fak belajar, terutamanya AI dalam bidang pendidikan. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang, Revolusi AI, Transformasi Teknologi dan Digital.